Kebanyakan orang yang buat bisnes kerja prospek seorang-seorang. Aku nak tunjuk kat kau satu cara yang berbeza. Orang asing yang tak kenal kau langsung boleh masuk sendiri, follow up sendiri, dan akhirnya cari kau sendiri tanpa kau buat apa-apa. Ini bukan teori, ini sistem yang aku dah guna 300 lebih orang. Tengok ni. Inilah apa yang saya cakap. Funnel flow. Dia macam corong. Okay? Dia ada 4 level. Level 1, attract. Tarik. Maksudnya kau buat itu konten. Post dekat Facebook, TikTok, Instagram, lain-lain. Setiap hari, konten yang sentuh masalah orang. Orang yang tengah struggle. Orang yang penat. Orang yang cari jalan keluar. Mereka akan nampak konten kau. Dia scroll Facebook, dia baca, dia rasa satu benda dalam hati. Ini pasal aku. Masa mereka rasa macam tu, mereka dah separuh jalan masuk. Lepas tu, mereka ke level 2. Ini captured. Landing page. Kalau ada satu landing page, mereka klik link kau, masuk satu page yang explain siapa kau, apa yang kau buat, kenapa mereka patut ambil tahu. Mereka isi nama, nombor telefon, email sendiri tanpa kau tanya. Peringkat ketiga, nurture, auto follow up. Sistem terus ambil alih, auto hantar mesej, WhatsApp, email, auto explain lebih lanjut. Auto warm up mereka 24 jam, 7 hari seminggu. Kau tidur pun sistem masih jalan. Lepas tu mereka sampai ke level 4, close. Ni sampai ke kau. Bila mereka dah ready, barulah sampai ke kau. Mereka tahu kau siapa. Mereka dah faham apa yang kau offer. Mereka datang dengan soalan. Bukan kau yang kena convince mereka dari awal. Kau tak kerja sesiapa dalam proses ni. Kau create content. Sistem buat semua benda yang lain. Kau cuma cakap dengan orang yang betul-betul nak. High intent, dah ready. Ini sebab aku boleh duduk dekat rumah, tak keluar jumpa sesiapa pun, tapi masih ada orang masuk join aku setiap minggu. Funnel ni yang buat kerja untuk kau. Kau nak funnel macam ni tak? Komen dekat bawah. Follow saya, Luijus.